Makanan. Saya bercakap semalam ni, saya tak nak ajar panjang-panjang, pendek-pendek je. Makanan. Berapa hari ya kita nak bawa? Kalau kita nak masuk, tak kisahlah mancing ke, hiking ke, dengar tu saya bagi ilmu. Katakanlah kamu nak bergerak, plan untuk berada dekat kawasan hutan 3 hari. Berapa hari makanan kamu patut bawa? Kamu nak pergi 4 orang ni. Berapa hari? Sekurang-kurangnya 5 hari. Saya cakap tu terang, paling kurang 5 hari. Ration tu kena cukup, rangsum makanan atau sukatan makanan kamu kena susun untuk 4 orang tu nak masuk 3 hari. Plan 3 hari. Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Okay, kita nak masuk hari Isnin. Isnin pagi kita nak masuk hutan. Lepas tu hari Selasa, hari Rabu kita nak keluar. Okay, beres. Tapi makanan kamu kena bawa sehingga Khamis. Dengar tu tolong, saya nak ajar dulu ni. Tak habis lagi pelajaran ni. Kalau kamu plan 3 hari, plus 1. Kau pergi tanyalah orang lain. Orang tak ajar ilmu ni kat orang. Kenapa plus 1? 3 hari letak dalam satu kumpulan. 4 orang nak pergi. Okay, ration. Ni. Untuk kita 4 orang ni 3 hari ration kita. Tapi ni 3 hari. Mana lagi 2 hari? 2 hari lagi berada, 1 hari berada di badan kamu. Badan kamu sendiri. Aku ada saring, kau ada saring, badan kamu untuk diri kamu sendiri. 1 hari lagi mana dia? Ada dalam beg. Kamu faham tak cara apa yang saya nak ajar ni? Ini asas ni. Kau kata kau terror, kau kata kau maling gunung lah, kau itulah, kau inilah. Benda asas ni pun kau tak tahu nak kira. Saya ulang sekali lagi. Sorry, memang saya straight. Saya kena ajar. 1 hari makanan ada dekat badan. Badan tu macam mana? Kamu ada kat pouches kamu ke? Kamu ada dekat bag ke? Kat sling bag ke? Mesti ada makanan untuk 1 hari. Makanan kat 1 hari di badan. Side bag ke, posh bag kat depan ke, saya tak tahu bag silang yang kecil tu ke, mesti ada dalam tu makanan. 1 hari. Kalau bag besar kamu hilang, kamu terpecah daripada kumpulan, di badan ada 1 hari. 1 hari, 1 malam punya makanan. Yang berkhasiat, bukan Maggi bodoh. Yang betul-betul bagi tenaga. 1 hari. 1 hari lagi berada dalam beg kamu. Ini bukan beg kumpulan, beg kamu. Beg yang kamu bawa tu 1 hari. Emergency dalam tu. Yang dalam ni emergency. Dekat sini pun emergency. 2 hari emergency. Plan 3 hari tadi kan. Yang 3 hari tu yang kita kumpul untuk grup, itu letak kat satu beg lain. Dapat pelajaran malam ni? Kalau tentera, dia ada pouches. Dia ada petrol pack. Dia ada petrol pack dan dia ada pouches. Salah satu pouches tu ataupun dekat petrol pack, dia akan ada rangsum 1 hari. Okay? Yang peliknya pelajaran ni aku ambil kat New Zealand. Aku balik kat sini, askar kita pun tak amalkan. Aku pun pelik. Saya kata ilmu tu ilmu kita. Alhamdulillah, saya amalkan. Saya balik sepanjang saya berkhidmat, yang mana jadi anak buah saya, semua saya paksa, kau buat ini. Okay. Medical ataupun peralatan perubatan. Peralatan perubatan ni pun begitulah seperti makanan. Dia ada personal medical kit dan dia ada group medical kit. Yang aku tengok korang duk buat dekat geng-geng ni, hiking ni, medical semua badan kesihatan, itulah. Maling gunung seorang lah bawa. Yang lain semua melenggang je. Minyak angin kamu tak bawa dekat badan. Apa yang patut ada dekat personal medical kit? Kalau kau ada asma, kalau kau ada, mesti ada.
Tadi saya bagi tahu dekat badan tau, badan. Bukan dekat back, badan. Benda yang melekat dekat badan, kat tali pinggang ke, kat apa benda ke, mesti benda tu tak boleh buka. Kalau kau jatuh sungai pun, barang lain kau hilang, makanan tetap ada satu hari, medical tetap ada, medical personal, personal medical, emergency medical kit tu mesti ada. Yang kau punya sendiri. Mesti ada. Sekurang-kurangnya untuk luka. Sekurang-kurangnya untuk cerit beret. Ada lautan kau cerit beret, masalah besar bang. Senang kau dehydration, senang kau mati. Simple je. Kau start kehilangan air je, habis. Okay? Cerit beret lah benda yang paling mudah untuk kamu dapat dan paling mudah untuk membuatkan kamu sakit dengan teruk cerit beret. Okay? So ubat lenguh, ubat apa semua tu bubuh lah. Tapi personal medical kit kena ada di badan. Bukan dalam beg. Beg kalau jatuh dalam sungai, beg kalau hanyut dekat tasik, beg kalau jatuh kat dalam gaung. Faham? So, dua benda yang mesti berada di badan. Yang pertama, emergency ration untuk 1 hari 1 malam berada di badan. Dan yang kedua adalah emergency personal kit, medical kit. Okay? Untuk yang personal, yang group punya, tu biarlah siapa-siapa yang bawa, yang digazetkan. Dapat pelajaran dekat tu? Tak pening lagi, belum pening. Okay, sabar. Okay. Komunikasi. Lepas ini, saya harap sangat-sangat, kan, perkara komunikasi ni sangat ditekankan oleh setiap grup yang nak pergi hiking. Zaman sekarang ni canggih. Satellite phone ni dah wujud lama. Jangan mengharap pada bateri handphone. Kamu pun tahu, bateri handphone kita dia berapa lama boleh tahan. Kena nak tangkap gambar, tangkap video sikit. Pantang nampak benda, nak tangkap gambar. Pantang nampak batu pelik sikit, kau tangkap video. Pantang nampak pokok tu sengit sikit, kau tangkap. Sekejap lah bateri kau habis. Okay? Lepas tu handphone zaman sekarang pula bukan jenis yang boleh buka bateri tukar baru. Sekarang handphone zaman sekarang ni, dia punya bateri kat sebelah dalam. Bukan boleh buka. Zaman awal tahun 2000 dulu kan kita boleh buka bateri tu, kita boleh buka, kita cas bateri saja, lepas tu kita cocok balik. Okay. So dah lain. Power bank tu memang dah jadi standard nak kena bawa dah. Jadi peralatan komunikasi ni sangat penting. Okay. Apa peralatan komunikasi yang wajib ada? Walaupun lah kau pergi berapa orang pun. Kau pergilah yang tadi saya kita betul minimum 4 orang. Apa lagi 10 orang, apa lagi 20 orang. Walkie-talkie bang. Walkie-talkie. Sekarang kat TikTok orang, ya Allah, bersepah jual walkie-talkie. Murah-murah je pun. At least ada walkie-talkie. Lagi banyak walkie-talkie dalam kumpulan tu, lagi bagus. Kerana di dalam hutan, pandangan mata kamu ni bukan boleh tengok jauh. Kena hutan tebal 20 meter pun payah nampak. Kena semak samun 10 meter, 15 meter tak nampak dah. Okay? Komunikasi tu sangat penting. Sekarang dah ada satellite phone. Laburkanlah, gunalah satellite phone ke, walkie-talkie ke, apa benda ke, selain daripada tu. Dan pastikan ia berada dan diletakkan di dalam benda yang kalis air. Ingat kamu berada dekat negara ataupun hutan yang namanya hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Tiga-tiga ni perkataan ni semua ada makna dia. Okey. Ilmu tambahan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya dapati dan saya banyak dah bergaul dan bertanya anak-anak buah saya, bukan main geng hiking. Bukan anak buah askar lah, anak-anak buah yang bersama dengan projek tour hutan, staff-staff saya pun hiking. Saya tanya mereka, kan, korang buat apa hiking? Pergi kau berapa? Pukul 1 pagi. 1 pagi kau panjat, Pasal apa nak cari awan nano? Bodoh, faham?
Manusia ni, kita ni, mata kita ni, kita bukan nocturnal tau. Memang saya cakap kasar je. Kita bukan nocturnal. Mata kita ni tak boleh tengok malam. Kucing tu lebih tajam mata dia waktu malam daripada kita. Askar pun tak jalan malam, kecuali operasi. Itu pun tu nak pergi serang hendap. Itu pun jenuh buat tanda sebelum pergi serang hendap. Jenuh tanda sebelum buat serang hendap. Komando 69 tu, berapa banyak komunis F-team tu, diorang pergi buat operasi bergerak tu malam tu. Itu pun korang, kalau korang dengar cerita, korang pun takut nak jalan malam. Malam ialah masa di mana binatang-binatang nocturnal, pemangsa keluar. Lepas tu korang pergi serah diri pula. Mengharapkan torchlight yang terang tak terang. Kan? Torchlight pula ada kelemahan. Okay? Sebab tu askar ni dia pakai torchlight, dia bengkok depan. Ataupun diikat dekat kayu hujung tu. Supaya dia bengkok macam tu. Dia tak pegang macam ni. Torchlight ni kelemahan dia, apabila kamu pegang torchlight, dekat mana tersuluhnya lampu, kat situlah mata kamu macam tu. Kamu punya peripheral vision yang sepatutnya begini, jadi begitu. Malam ni kamu pergi ambil torchlight. Pergi ambil torchlight, kamu pergi suluh. Automatik dengan mata-mata kau, dengan badan-badan kau, dengan tu semua akan tertumpu dekat mana torchlight tu disuluh. Sebab itu sifat manusia. Ada ke orang buka torchlight, dia suluh sana, mata pandang sana? Tak ada bang. Sebab itu torchlight ni, dia patutnya hanya membantu pencahayaan. Bukan sebagai panduan. Tengok ni. Jangan. Itu nama light discipline. Kalau masalah dipanggil light discipline. Kalau teknik berjalan malam yang sebenar-benarnya, torchlight ni dia buka, dia buat macam tu je. Lepas tu dia suluh ke bawah. Dia buat macam tu je. Macam tu. Ni torchlight. Dia akan lalu macam tu. Dia letak, lepas tu dia jalan. Lepas tu jalan. Sebab dia tak nak tutup peripheral vision ni. Jangan berjalan malam. Kalau kamu tak ada ilmu berjalan malam, jangan berjalan malam. Okay? Dia ada teknik-teknik dia cara nak berjalan malam. Dengan betul. Persediaan dia. Cara pakaian dia. Semua ada. Jangan. Stop. Sebelum, saya ni kadang-kadang mulut saya masin tau. Bila saya cakap, lepas tu benda tu berlaku. Yang mana selalu sangat tu, hiking pukul 3 pagi, konon-konon nak capai ke puncak untuk tengok awan nano, kau bertobat dah sekarang. Okay? Saya pesan. Sebab sayang. Kalau aku tak sayang, aku tak bagi ilmu-ilmu ni kat korang. Biar kau mati, tak apa peduli. Apa bukan adik-adik aku.